Kata-kata pada hari ini. Kata-kata pada hari ni, tak ada duit, jangan risau, insyaAllah kita ikhtiar cari. Tak ada masa, kita buat perancangan. Tapi kalau tak ada tenaga, habis jam terus. Orang Kedah kata tak guna sekupang. Tapi jangan risau, kita ada penawar dia kan, ubat dia, jus herba hutan plus ginseng. Diperbuat daripada 30 jenis akar kayu, tongkat ali, juara, halban, ginseng, mengkunyit, mengkudu, selayar putih, panglima, garang. Diciptakan khas untuk fighter-fighter sejati kan. Ni, hampa yang rasa badan lemah-lemah tu, rasa lemah, lembek dah. Balik kerja pun badan lembek, nak apa aktiviti pun tak boleh buat, hobi tinggal macam tu saja. Hampa guna benda ni geng. Dia untuk kecergasan badan, untuk melancarkan peredaran darah dalam badan kita, untuk memberi kecergasan, bukan sepanjang hari geng, tapi berhari-hari. Ni asli punya akar kayu tempatan punya ni, plus ginseng. Tu yang penting tu. Untuk fighter-fighter sejati geng, hampa yang rasa lemah badan, tak sihat tu, nak kecergasan berhari-hari, hampa guna ni geng. Tip dia, 1 cup ni pagi sekali, petang sekali geng. InsyaAllah geng, kita ikhtiar tengok macam mana kan. Yang mana nak jadi lelaki sejati tu kan. Ini khas untuk lelaki sejati, fighter-fighter geng. Okay, Assalamualaikum geng. Selamat petang. Petang ni aku turun kat Ban Pecah geng. Sekarang ni pukul 4 lebih, 4.30 dah. Aku kerak di Penang tadi kan. Aku dah tengok sebelum-sebelum ni, minggu-minggu lepas dah gasak bawa mai sini kan. Tu aku tak rasa nak mai tu, try tengok kan, aku ada rezeki kan. Tapi hari ni petang ni aku tengok apa ni, angin kuat lah, beralun lah. Ayak pun tinggi. Tapi aku tengok depan main tu, masa main tu ayak surut kan. Tapi tak apalah, lalang dah main dah kan. Try pergi lah. Ni geng, aku main seorang ni geng. Saat lagi pukul 6 kau maghrib terbalik lah. Penang dekat Ban Pecah bukan jauh pun. Ada ikan tak? Ada ikan? Mangai ikan apa ni? Depan mangai bawah ni kan? Tapi air depan buka ayak loh. Punya. Ayak ni lepas tak tutup mana? Ayak banyak tau. Lambat sikit lepas tutup pintu ayak tu. Lambat. Malam tadi ni baru buka. Oh buka tu. Baru buka saat ni. Ayak nyok tu. Dia tengok hujan dia buka ha. Macam dia ni tak buka. Ayak dalam tu. Ayak nyok tu apa? Nyoknya. Duduk tepi ni boleh tau. Tunggu kering sikit lagi. Ni cahaya panas. Lepas tu sat dah kering lagi. Dia kering sat lagi. Dia nak ambil usul rasa dah. Masih ya. Makcik tu bawah tak boleh main ni. Makcik tu kata bawah tak boleh main. Dia pun buka ayak. Jadi aku nak main 9 kot. 9 ke kapur ke. Tengok lah. Pakai Apollo je, Apollo. Tengok mereka duk gasak pakai Apollo. Kan?
40 lah. Tapi kita guna semua, aku guna 3 mata aja. 3 mata dia. Umpe macam biasa boh, udang kopek boh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bagus dah. Uish. Ada. Kecil ah. Lama guys.
cabut untuk bawah dah. Oh, licin. Uish, licin. Ikan bolos, guys. Ikan bolos. Ikan bolos ambil ya. Dekat-dekat lah. Kacau pun yang kecil kacau kak. Jatuh makan terus ni. Tengok ya. Bolos lagi. Oh, babi kerut-kerut. Balai apa yo? Dah. Oh, ni kasak sikit. Kerut-kerut. Oh, tanda. Main tepi-tepi je. Dekat tak bawa. Nampak ni geng. Kita main bawa mat kat sini hari tu.
bawah satu. Sikit lah, angin kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam tu. Ada saja ke lama. Umpan buka je ya. Ejas umpan lah. Lokasi ketiga bang. Lokasi ketiga mana?
bawah lagi. Bilang. Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah bilang. Agak bilang. Ada deh. Ada tu gigi tajam. Okey geng, alhamdulillah 9. Kalah. Tahu main kat mana? Dia baca di game dia. Dia duduk mana boleh tahu. Kalah lagi kan. Masuk batu kapur lah. Kapur macam ni. Apa tadi dia tak pakai. Betul.
Tapi alhamdulillah ada pagar kapur pula. Apa ni 9 ekor kan. Tadi tarik di kasak ni kapur ingat suara tu ni. Sejam main try test ni kan. Tapi nanti tak lama lagi minggu depan aku ada trip dekat sini, dekat apa ni, dekat Tanjung Pianang ni juga, apa ni, Pulau Batu. Pulau Batu. Aku dah lalu tengok pulau tu, pulau tu kecil lah. Minggu depan aku main situ pula, tidur kat sana. Satu hari satu malam. Tak pagi. InsyaAllah kita tengok hasil nanti macam mana kat Pulau Batu lah. Situ pun first time kan tapi tu. Ya insyaAllah. Ada masa kita repeat lagi sini kan. Jadi kalau tu kalau target main 9 main kapur syok kan. Aku bawa barang ni aku buat apa lu. Kita tu mata kai sikit-sikit je tu lah. Sebab target main apa ni bawa mic kan. Barang nak main casting kan, nak main tu 9 ke apa ke main kapur tak bawa kan. Main hantam je dah. Sampai dapat kat Sikong kan. Dalam ada rezeki. Tak apa, insyaAllah kita repeat lagi lain kali. Ni jom nak gerak dulu balik Penang tu. Penang nampak kat sana. Kat sini tak nampak, kat kamera ni tak nampak. Tapi kalau duduk kat sini nampak Penang, nampak macam tak jauh lah. Tapi nak balik pun kita tahan je lah. Gang, Assalamualaikum gang.